Aisyik, apa ni katanya dah ada nama yang untuk calon tu. Siapa antara calon? Belum lagi. Katanya ada seorang nama dari hantar. Dah, saya serah pada pusat untuk pilih tetapi dia bukan mesti saya. Mesyuarat tu dah buat? Mesyuarat ada lagi minggu depan. Pusat. Perikatan Nasional pun tak buat lagi. Seusia tak ada. Perikatan Nasional, seusia lepas jabatan. Tapi dia boleh dengan jumlah ahli-ahli AJK yang cukup buat pengadakan mesyuarat. Dan sendiri dari segi perlembagaan PN sendiri ada kekatan tak? Bukan daripada Presiden gabungan? Tak ada. Tak ada. Ada pelbagai. Yang mesyuarat PAS pusat tu minggu depan untuk Minggu depan. InsyaAllah. Maknanya tangguh lagi seminggu lah. Ya, tangguh lagi. Ya. Sebab apa tangguh tu Aisyik? Mungkinlah dia orang ni kan sangat-sangat tu nak gantung dengan saya sangat. Tapi tak apalah, saya serah pada pusat untuk pilih siapa dia saja. satu nama, dua nama? Itulah dua nama ke satu nama ke, serah pada pusat. Tapi yang pasti Bukan mesti saya sedia membantu. Walaupun siapa dia yang jadi pengurusi. Dia bantu.